Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut ialah macam mana cara kita nak save kita punya RPG ke dalam Google Drive. Okey, jadi ada dua cara sama ada kita simpan satu-satu RPG ataupun kita boleh simpan untuk seminggu terus. Okey, jadi ini ialah macam mana kita nak simpan satu-satu. Okey, jadi kita pilih klik RPG mana yang kita nak simpan. Kemudian kita klik button hijau ni save to drive ataupun simpan ke drive. Okey, jadi bila kita klik simpan ke drive, dia akan keluar satu pop-up tingkap untuk kita pilih akaun delima kita ya. Okay, jadi kita klik akaun delima kita dan kita klik continue. Kemudian kita klik juga kada keluar ni want access to Google account, kita klik je continue. Tak apa, jangan risau. Okey, jadi bila dia dah kita klik continue, okey, dia akan proses dan okey, berjaya simpan ke Google Drive akaun delima dalam folder My RPG minggu 3. Dia akan buat folder ya untuk setiap minggu RPG kita. Okey, kemudian ini untuk yang kali yang satu-satu. Okey, sekarang kita buat pula untuk yang seminggu terus. Okey, jadi kita turun ke bawah ke archive RPG terdahulu. Kita pilih ikut minggu akademik. Kemudian kita pilih minggu yang kita nak simpan. Okey, sebagai contoh ini dia. Kemudian kita klik je simpan minggu. Okey, jadi kat sini dia sedang nampak dia sedang menyimpan 16 RPG ke dalam Google Drive lah. Okey, jadi kat sini boleh tengok lah dia sedang proses sampailah keluar kenyataan yang mengatakan telah selesai menyimpan RPG. Jadi kita akan tunggu sekejap. Okey, tengok notification berjaya menyimpan 16 RPG ke dalam folder My RPG telah keluar. Jadi selepas tu boleh tekan klik OK. Okey, lepas tu kita nak tengok kita nak semak adakah RPG tu telah disimpan dalam Google Drive. Jadi kita pergi dekat Google Drive, kita pergi dekat folder My RPG. Kat situ boleh nampak minggu 1 dan minggu 3. Kita klik dulu kat minggu 1. Yang ini RPG yang kita telah simpan secara pukal mengikut minggu. Ataupun boleh tengok dekat folder My RPG minggu 3. Kat situ yang saya simpan secara satu RPG lah. Jadi ini ialah panduan macam mana cara kita nak simpan RPG kita ke dalam Google Drive. Terima kasih.